Siapa nak buat masjid mana-mana, ambil tanah siapa, pergi buat masjid. Boleh macam tu? Tak boleh. Oh, kita orang Islam pun takkan pergi semayang. Kalau kata, aku tengok tanah kawan ni, dia tak buat apa, kita pergi buat masjid lah. Kebas tanah ni, kita pergi buat masjid. Ada orang Islam kau sokong? Sebodoh-bodoh orang Islam tepi jalan pun dia tak sokong. Dia tahu, benda ambil tanah orang nak buat masjid. Masjid mesti dibeli dengan tanah yang benar. Harta yang diinfakkan, dibelanjakan kerana Allah. Bukan pergi curi harta orang, kemudian pergi buat masjid. Kalau ada mana-mana agama praktis benda macam tu, betul ke? Agama rimba pun seperti itu. Siapa yang tak terlibat, jangan terasa. Kalau dia terasa, dia terlibat. Dia nak buat demo, artinya hang lah buat perangai itu. Macam orang naik kereta kan, orang kata kan. Jadi driver tu kata, yang buang angin tadi tak bayar lagi. Kereta saya dah bayar dah. Oh, baru dia orang tahu hang tadi. Dia silap. Mula-mula orang semua tak tahu, tapi kau pergi mengaku apa?